Ini adalah BMW iX1 eDrive 20L. Walaupun yang ini adalah versi yang paling iX1 yang paling rendah sekali, tapi saiz dia besar. Kalau orang yang beli pun because of the ni BMW, because of the jenama je BMW. Walaupun dia tak pop up, tapi for me this one lebih flexible, lebih practical, lebih mudah untuk orang tua saja. For me, bahagian belakang ni pun nampak seksi. Depan seksi, belakang pun seksi. Especially waktu malam. Kalau kau nampak, dia bermain dengan lampu apa? Stress je pakai DJ braking ni. Handling dia, yes, memang typical kereta BMW punya handling. Handling is good. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, bantu kita subscribe, bantu kita tekan loceng. Follow jugalah segala social media kita, Facebook, IG, TikTok, Pelaju. Kita nak tengok antara kereta EV yang paling murah dalam keluarga BMW. Boleh beli ke? Baik beli. Cuba komen sikit. Tunggu kejap. Ni, kalau kau beli kereta, semua orang mesti nak kadar interest loan yang paling rendah kan? Sebenarnya, ada satu cara yang korang boleh cuba. Korang boleh dapatkan kadar interest loan yang lebih rendah tau. Ataupun korang boleh compare interest rate korang. Kau nak tahu caranya kan? Ni, kau ambil handphone ataupun laptop, kau type je trust.my. Korang sebenarnya boleh apply loan kereta melalui trust.my. Tapi, apa itu trust? Senang cerita, trust ni adalah satu platform digital pembayaran kereta. Kau nak apply loan boleh, nak compare interest pun boleh juga. Dokumen semua submit pakai online je. Selamat dan juga tak renyah. Setakat ni, Trust partner dengan Maybank, M-Bank dan juga Bank Muamalat. Dan yang paling best, ada eksklusif interest rate khas dekat Trust saja. Approval pun lagi cepat. Bukan setakat itu je. Dekat Trust juga ada extended warranty protection untuk kereta di bawah Aeon, yang mana harga dia serendah 40 sen sehari je. So, next time kalau kau nak apply loan ataupun nak compare kadar interest loan kereta korang, senangnya abang recommend korang apply je ataupun check dekat trust.my. Cuba dulu. RM252,800, 204 PS, 250 Nm torque, full charge 434 km. Nombor ni sebenarnya sangatlah tidak seksi kalau kita nak bandingkan dengan pesaing-pesaing, especially jenama-jenama EV daripada China yang ada dekat luar. The only thing yang abang rasa mungkin orang akan pilih ni because of the BMW. Yes, because of the brand. Dan ada jugalah beberapa benda yang tak ada dekat kereta-kereta China yang ada dekat luar, tetapi ada kepada dia, iaitu identiti dia yang tersendirilah. Macam abang katakan, ini adalah BMW iX1 eDrive 20L. L tu apa? L itu adalah long wheelbase. Maksudnya apa? Maksudnya, dia punya wheelbase dia ataupun dia punya panjang keseluruhan adalah lebih panjang daripada iX1 yang sedia ada dekat pasaran Malaysia. Biasanya, LL ni ataupun long wheelbase ni biasanya popular, sangat-sangat popular dekat China. Kalau kau pergi ke China kan, kau akan perasan kereta dia orang memang suka yang panjang-panjang. Kereta-kereta yang lebih panjang ni memang dibuat khas untuk pasaran China. Tetapi untuk kali ini, Malaysia dia buat masuk yang ini ataupun dia buat masuk versi iX1 L. Berapa banyak beza dia? Untuk yang ini, dia adalah 116mm lebih panjang daripada iX1 yang sedia ada yang ada dekat pasaran Malaysia. Yang mana untuk yang ini, dia punya dimensi panjang dia adalah 4616mm, dia punya lebar 1845mm, tinggi 1616mm. Manakala dari segi wheelbase dia adalah 2802mm. Untuk mudahkan kau faham, walaupun yang ini adalah versi yang paling iX1 yang paling rendah sekali, tapi saiz dia besar. Saiz dia lebih kurang macam CR-V, lebih kurang macam CX-5, lebih kurang macam X70. So that's why aku cakap untuk versi long wheelbase ni, dia adalah lebih besar. Yang mana untuk besar ni biasanya kita boleh rasa apabila kau duduk dekat bahagian belakang. Yes, untuk jarak roda dekat bahagian belakang dia adalah lebih panjang. Dalam arti kata lain, lagi besarlah duduk dekat bahagian dalam. Tetapi the only identity yang dia ada dari segi design. Macam aku cakap daripada awal tadi kalau orang yang beli pun because of the ni
BMW because of the jenama je BMW. Tetapi dari segi design sebenarnya kalau kau tanya aku berbanding daripada X1 ataupun berbanding daripada yang sedia ada, bagi aku memang lawa sebenarnya. Dan of course sekarang ni untuk teknologi ataupun untuk falsafah BMW sekarang ni dah tukar. Dulu hidung makin hari makin besar macam ni lah dia punya hidung ni. Tetapi sekarang ni dia buat hidung makin kecil. Dia dah jadi macam E30 yang dulu dah. Yang mana yang terbaru, generasi terbaru sekarang digunakan Neo Cluster kan. Apabila Neo Cluster dia punya hidung dia lebih kecil. Tapi yang itu bagi aku lebih lawa. Dan sebenarnya tak adalah buruk sangat bagi aku dari segi design dia. Design memang nampak lain lah. Memang nampak lain, memang nampak seksi sebenarnya. So that's why aku cakap kelainan yang dia ada dari segi identiti dia yang sebenar. Dan of course, yang ini sebenarnya didatangkan dengan M Sport package lah. Yang mana ada beberapa benda M Sport yang kita boleh lihat, especially dari segi body kit, roof rail, semua M Sport termasuklah. Dari segi rim dia pun adalah rim jenis daripada M Sport. So of course hidung dia dia tak ada ongak-ongak lah sebab ini adalah sebuah EV sepenuhnya dan ini adalah versi front wheel drive Dan untuk lampu dia nampak dah, kita nampak is a LED light, memang mantap lah. Bagi aku lampu dia memang nampak seksi. Dan untuk rim macam cakap, rim adalah rim daripada M Sport yang mana untuk yang ini dia gunakan rim daripada Hankook 245 45 19 inci. Dan untuk bahagian tepi kalau kita nampak dekat sini, of course yang ini didatangkan dengan kamera 360. Dan untuk bahagian tepi pintu dia adalah jenis yang flat, tapi dia tak boleh pop up. Sebaliknya nak buka kena by manually lah. Bagi aku untuk yang ini dia memang nampak walaupun dia tak pop up, tapi for me this one lebih fleksibel, lebih praktikal, lebih mudah untuk orang tua saya cakap. Lebih mudah untuk orang tua. Orang tua dia tak suka sikit yang jenis pop-up tu. Kadang-kadang dia tak keluar, kadang-kadang dia keluar kan. Tapi for me, flat macam ni adalah jauh lebih better. Dan macam cakap nampak ni panjang ni. Panjang babe. Walaupun ini iX1, 1. Bukan 2, 3, 4. Bukan. Agak panjang juga. So I think ini kot the first model yang BMW mau masuk untuk versi long wheelbase. Untuk bahagian belakang pula, kalau kau perhatikan untuk bahagian lampu belakang dia lebih kurang sama macam bahagian depan. Cuma yang ni dia memanjang sikit lah. Dia masih lagi berbentuk like C, tapi dia macam signature sikit. Nampak? Bawa ke situ. For me bahagian belakang ni pun nampak seksi. Depan seksi, belakang pun seksi. Especially waktu malam. Kalau kau nampak dia memainkan lampu, memang lagi seksi lah. So itulah identiti yang dia ada lah. And then untuk bahagian belakang is very simple. Kau nampak kan, just tulis iX1. Selain daripada kalau kau tengok logo warna biru, kau nampak juga dekat I pun ada logo warna biru juga selain daripada plate number lah. So kau nak tahu EV ke tidak, kau boleh tengok itu. Ataupun kau boleh nampak kalau BMW start daripada iX, I kat depan tu memang I tu adalah EV lah. Sama macam Mercedes. Kalau Mercedes, kalau kau nampak EQ, itu adalah Mercedes punya EV. Sama ada EQA, A-Class, EQC, C-Class, EQE, E-Class dan sebagainya lah. Lebih kurang itu untuk ilmu pengetahuan korang je lah. Dan untuk bahagian belakang, boot space agak okey juga, 490 liter. And kalau boleh turunkan seat belakang, 490 akan jadi 1100 lebih liter dan sebagainya lah. So untuk bahagian bawah ada ruangan juga untuk bahagian bawah ni. Dan of course untuk spare tayar memang tak adalah. Untuk EV memang dia tak ada spare tayar. Dan kalau kau perhatikan dekat bahagian driver side ni, dekat bahagian driver belakang ni dia ada charging lah. So untuk charging ni ada OBC lah. OBC dia untuk charge AC support 11 kW, DC support 130 kW. Yes, kalau nak compare dengan pesaing jauh lagi tinggi lah berbanding pada ni lah. Dan untuk yang ni kalau kita nak charge full charge lah 100% untuk AC, kalau kita charge ke rumah 11 kW probably memang hamster dalam 6 jam lebih. For me is okay lah. Rumah tak apa, sebab dekat rumah kita takkan tunggu kereta kan, dah penuh ke belum kan. Sama juga kalau aku tanya orang, cuci baju kau duduk depan mesin basuh tunggu. Tak kan? Itu alasannya korang tu. So design wise macam mana? Okey tak okey? So antara kelainan juga nak dibandingkan dengan pesaingnya dari segi premiumness. Atas lah. Nampak lebih atas dan lain daripada yang ada dekat pasaran sekarang ni. Kalau kita tengok yang ada kat pasaran sekarang ni memang button-button memang kurang lah. Tetapi untuk yang ni dia still, walaupun banyak lagi dikawalkan dekat sistem infotainment, tapi dia still banyak lagi button-button lah. Kalau dia nampak dekat dashboard ada untuk aircon, dekat bahagian center console pun ada, dekat bahagian sebelah kanan pun ada. So combination ni okey lah, agak bagus jugalah dekat sini. Kalau kita nampak kan, of course semua adalah jenis yang
soft touch. So this is the different lah. So soft touch and then ada HUD kat sini. And kalau kau nampak kan dia jenis yang menurun sikit kalau kau nampak dari segi dia punya bahagian dashboard dia. Dan of course screen dia jenis yang memanjang dipisahkan dengan panometer dan juga sistem infotainment. Total ni adalah 21 inci. Lebih kurang macam ni lah untuk dua-dua kalau combine lah. Lebih kurang dalam 10 something, lebih kurang 10.25, 10.7 inci, lebih kurang macam tu lah. Dan of course ini ada Apple CarPlay dan juga Android Auto lah. So with the curve yang ni nampak premium dia dekat situ lah. Termasuklah untuk yang ni kalau kau nampak kan dia ada datangkan dengan speaker Harman Kardon. Yes, speaker Harman Kardon, 12 speaker Harman Kardon lah. Dan untuk dalam ni kalau nampak 3 kombinasi color warna maroon, color warna gelap dan juga color warna cerah combination untuk yang inilah. Dan untuk bahagian steering macam biasa signature BMW teleskopik. Cuma setiap kali kalau saya ambil kereta BMW ni kan, saya akan jadi satu masalah. Saya kena tengok betul-betul balik button ni untuk button apa. So button ni memang like dia nak buat macam minimalis sedikit. Tetapi for me, for the new user, dia akan ambil masa sikit lah. Dia tak susah pun. Kita boleh nampak yang ni lebih kepada ACC, yang ni lebih kepada nak kawal infotainment dan sebagainya. Tapi still ambil masa sikit lah untuk nak learn lah. Dan of course yang ni salah satu adalah M Sport punya steering lah. Dan walaupun untuk yang ni dia datangkan dengan M Sport package, tetapi in term of the suspension, in term of the engine, tidak. Dia tidak datangkan dengan M Sport. Dia cuma datangkan dengan aksesori ataupun body kit sahaja. Dan selain daripada tu, ada wireless charging, ada kat order, ada 2 Type-C charger dekat sini. And untuk bahagian center console ni samalah. So start button kat sini. So gear dekat bahagian sini. So cuma kadang-kadang tangan letak sini tertekan kadang-kadang. So pernah terjadi beberapa kali lah tertekan dekat sini kan. So dan juga of course yang ni ada kamera 360. Cuma aku nak puji satu benda. Cuma apa yang saya perasan dekat sini lah, ada banyak improvement yang dia buat dekat kereta ni adalah dari segi auto parking. Auto parking dia lebih cepat berbanding daripada kereta BMW yang lain. Dan juga dari segi dia punya reversing teknologi ni jauh lebih bagus. Maksudnya lagi cekap. Dia sama macam teknologi yang tiada, tapi dia macam like improvement yang ibarat macam dulu kalau kau pakai 4GB RAM, sekarang dia pakai 16GB RAM. Lebih kurang macam tu lah. So tindak balas dia lebih cepat dekat situ lah. Dan untuk yang ini saja, center console memang ada, tapi nak buka dia ada button. Cuma kalau kau nampak, buka dia terbalik dekat belah sini. Dia ibarat macam daripada left hand drive dulu, dia tukar pada right, yang ni dia tak tukar. So kau kena bawa kereta, kau kena macam ni kan. Melainkan kalau kau buka sini, kau boleh tengok tapi yang ni kau buka, dia terbalik sikit lah untuk yang ni lah. Dan untuk seat kalau kau nampak kan, like it's a semi bucket seat. First day aku masuk ke kereta ni, aku cakap, mak dah tu, I kecilnya. Bukan badan aku kecil. Yang ini semi bucket seat kecil kan. Tapi sebenarnya lepas duduk mungkin dia dah measure kot badan aku. So badan aku pun dah dapat shape yang dia nak. So okay lah. So should be okay lah. So other than that, untuk bahagian atas cerah, dan ada moonroof. This is not a sunroof, this is a moonroof. But overall, dalam ni macam aku cakap lah, selain daripada orang tengok brand, premiumness tu ada dekat BMW. So inilah erti long wheelbase yang sebenar. L yang ada dekat kereta ni adalah 116mm, lebih panjang daripada IS1 yang sedia ada. Yang mana kau boleh nampak keselesan sebenarnya adalah berada dekat bahagian belakang. Even roda belakang ni pun yang ni dipanjangkan untuk yang ni lah. So kalau kau nampak ketinggian abang 171cm, so kau boleh nampak arongan kaki. Yang ni seat dah ke belakang tau. Sebab seat ni apabila kita bawa dia akan ke depan. So ini bukan actual seat yang saya duduk, tapi sebaliknya dia akan ke depan sedikit daripada ni. So kau akan nampak ruangan memang besar. Dan satu lagi dia bijak lah dibuat yang ni ke dalam. Ni, dia tak buat flat tapi sebaliknya buat deep. So untuk yang ni kelebihannya kelegangan kaki lagi besar. Nampak? Lebih 2 penumbuk. Aku rasa 3 ke 4 penumbuk lebih kurang macam tu. Dia punya keluasan itu. And of course ada aircon belakang, ada rear aircon, ada 2 Type-C. Dan kau nampak ruangan kepala, one of the, salah satu juga kenapa orang suka buat moonroof walaupun panas, because of the ruangan kepala. Kau bayangkan kalau tak ada, still okay. Tapi kalau ada, lagi okay. So kalau orang yang tinggi 1.8 aku rasa pun tak ada isu. Even 1.9 pun aku rasa pun takkan kena juga untuk bumbung yang ni lah. Walaupun BMW iX1 L on paper dia tak seksi, tapi ada satu benda yang dia ada tapi pesaing dia tak ada, iaitu yang aku rasakan ini dah ada improvement, yang mana sebenarnya dia ada satu memori yang dinamakan sebagai reversing system, yang mana kalau kita berada dekat satu kawasan yang sempit and kalau kita nak reverse ke kawasan tu, dia boleh tolong kita reversekan. Contohnya kita dah start dengan dekat situ balik and then kita buat beberapa turn, dan dia ada memori untuk pastikan kereta kita ni pergi balik ke tempat asal tadi tu.
Sebagai contohnya, sekarang ni kita letak reverse, okay? Lepas tu nampak ni, start reversing assistant. Lepas tu dia akan pergi balik ke tempat asal kita. Kita anggaplah kita berada dekat satu lorong yang sempit ke, dan kita tak perlu dah buat manually, dia akan buat dengan sendiri. Nampak ni, kalau kau perasan dekat sini, so dia buat sendiri tanpa kita perlu mengawal. So kiranya dia ada memori yang tadi aku dah lalu kawasan ni daripada sini, and then sekarang ni tuan aku suruh aku patah balik, so dia buat balik benda tu. Nampak tu? So untuk yang baru ni aku rasa improvement yang dia buat dah banyak dah. Yes, inilah tempat yang saya bermula tadi, and sekarang ni walaupun saya dah pergi ke situ, dia patah balik ke sini. So bagi aku, ini ada function yang bagus, especially kalau kita berada dekat satu lorong yang kiri kanan ada kereta, kita dah masuk ni sampai ujung, alamak jalan mati pula, kita kena reverse. Kita gunakan function ni, dia boleh reverse keluar tanpa kau perlu pening-pening kepala. Nampak? Function teruk lah benda ni. Okay, so memandangkan ini adalah kereta EV, so dia ada bateri lah. So yang ni digunakan 66.5 kW bateri and 204 PS, 250 Newton meter torque front wheel drive, 0 to 100 8.6 ataupun 8.7 second. Memang tak seksi. Top speed 175, and paling penting adalah dari segi full charge boleh pergi berapa jauh. So for this one, WLTP plus mana boleh pergi 434 km on paper, kereta ni boleh pergilah. Dan macam cakap lah, OBC dia 11 kW and 130 kW, tak laju sangat, okay. 111 kW is normal lah benda tu. Dari segi power macam mana? So memandangkan yang ni adalah single motor saja, so pickup dia tak adalah sekuat all wheel drive. Tekan still boleh, tapi dia tak adalah G-force yang gila-gila punya. Kita tekan kita pergi. Tapi memang instant torque tu memang adalah. Itu memang karakter untuk sebuah EV lah. Dan of course, salah satu lagi adalah dari segi handling dia. Handling dia, yes, memang typical kereta BMW punya handling. Handling is good. For me okay. Even suspension dia bukanlah gunakan suspension tune daripada M Sport, tetapi yang ini memang dia lebih fokuskan dari segi family oriented ataupun normal driving punya habit. Dia tak keras. Dia tak macam M Sport yang keras kan benda tu kan. Tapi untuk yang ni dia just ngam-ngam soy saja untuk dari segi setup dia kat situ. Cuma ada satu saja yang benda yang aku kurang berkenan sikit dari segi dia punya regen braking. Itu aku tak cerita lagi. Dari segi interface dekat dalam ni, banyak gila step yang kau kena tekan. Contohlah kalau aku nak setting, contohnya pergi dekat bawah drivetrain, yang ni lah lagi iconic sound dan sebagainya lah. Ini handling, ini kita boleh pilih benda tu. So ini yang membuatkan yang dia tidak begitu user friendly lah kalau masa bawa kereta lah. So mata kita perlu bagi fokus dan sebagainya. So all the setting kat sini. Ni, energy recovery indie. So dia ada adaptive, dia ada low, dia ada moderate dan juga ada high. So maksudnya low ni macam bawa kereta biasa lah. Macam kita buat kereta ICE, kalau brake kita brake sendiri lah. Okay, dia punya regen braking sangat-sangat low. Moderate pertengahan, high lagi tinggi. Kalau high, saya lepas brake, nampak dia terus braking. So itulah yang dinamakan sebagai regen braking. Tetapi pelik dia, adaptive ni, adaptive ni sepatutnya dia akan ikut kepada cara pemandangan kita lah. Mana yang perlu hard regen braking tinggi, dia akan tinggi. Mana regen braking yang tak perlu tinggi, dia tak perlu tinggi. Cuma kita sebagai seorang pemandu, kita tak tahu bilakah regen braking dia akan high, bilakah regen braking dia akan low. Nampak? Sekarang ni punya regen braking agak tinggi. Kadang-kadang tak ada, kosong. Itu yang membuatkan aku cakap, stres je pakai regen braking ni. Patutnya adaptive, dia akan bantu kau pilih which is the best lah. Tapi the best solution dia bagi tu not the best. Kau faham tak? At the end kau kena abang berat sendiri. Well, kita ada option lah. Kita ada 4 option lah. It's not a complaint, tapi you ada pilihan. Tapi for me macam adaptive patutnya lebih better. Tapi kenapa tak macam tu lah? Lebih kurang macam tu lah. But secara overallnya okay, macam aku cakap kan. And handling wise bagus lah. Bagi aku bagus. And persoalan yang lebih penting adalah dengan harga RM252,000, adakah orang akan consider? Sebab macam aku cakap lah, on paper memang tak begitu seksi sangat. Start reverse parking, parking sendiri lah. Parking sendirilah, senang. Yep, pergi. Okay, itu yang kita nak rungkaikan. Boleh beli ke? Baik beli. Let's go. So dengan harga RM252,800 untuk BMW iX1L yang menjadi pesaing kepada Mercedes EQA ataupun Volvo EC40, kalau ikutkan dari segi harga memang berada harga julat yang begitu lah. Tetapi macam orang cakap daripada awal tadi tak, on paper kereta ni memang tak seksi. Dia dah tak laju, range pun lagi rendah, dan banyak lagi lah antara benda yang sebenarnya dia kalah kepada pesaing dia kalau kita nak ambil on paper lah. Tetapi macam cakap kan, still
ada kemenangan juga kepada dia. Dan mungkin orang yang beli kereta BMW iX1 ni adalah mungkin orang yang pentingkan dari segi brand, dipentingkan dari segi luxury, dipentingkan dari segi premium. Dan of course premiumness tu kau boleh rasa dekat bahagian dalam lah. Memang boleh fight dengan China sebenarnya. China premiumness memang dia boleh bagi lah. Dia boleh bagi whatever yang kau nak. Tetap sama juga dengan BMW. I think more about a feel lah. Orang yang beli because of the brand, because of the feel, because of the premiumness. Dan of course yang paling penting adalah yang berada kat belakang lah. Seat jauh lebih besar. Dan other than that, memang susah nak lawan dengan pesaingnya. Dan kalau kau ada 260,000, adakah kau akan beli? Subjektif, terpulang. Tapi kalau pada aku ada banyak lagi option yang sedia ada yang aku boleh pilih sebenarnya. Dan of course, nak cerita value, semua tak ada value. Ada, tapi tidaklah setinggi kereta ICE. Ada, tapi susut nilai dia adalah jauh lebih tinggi berbanding daripada kereta petrol ataupun ICE yang sedia ada. Dan aku nak tanya pada korang, kalau kau ada duit ni lah, kau nak rasa kelainan, aku rasa kau akan pilih. Tetapi kalau kau betul-betul kau ada duit ni, ataupun monthly payment ni biar kuasa lebih kurang dalam RM3,000 kot. Yang ni kot RM2,700, something like that lah. Adakah kau akan consider, kau akan letakkan BMW iX1 L ni dalam senarai korang? Dan kalau yes, nyatakan dekat ruangan ke bawah. Dan aku nak tahu juga, ramai juga yang pakai kereta ni sebab aku dah nampak banyak session-session yang up yang dia delivery kereta ni pada customer. Dan mungkin orang yang dah belilah, nyatakan juga dekat bahagian bawah ni kenapa kau beli kereta ni dan kenapa kau suka kereta ni. Sama-sama kita meriahkan lah komen-komen ni. Okay, I think sampai sini saja video kita pada kali ni. Thank you for watching. Macam biasalah, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni ataupun ada soalan-soalan, boleh letak kat bahagian bawah. And jangan lupa juga follow kita orang dekat semua social media kita, Facebook, IG, TikTok, Pelaju. InsyaAllah kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.